Mana Muhammad? Stop apa? Surat 19. 19. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid dharain amin. Mana Muhammad? Ada tu? Adapun qadar yang wajib fardu ain. Adapun qadar yang wajib ilmu fiqh 12 baris di bawah. Okey, baca jemaah baca. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa jami'il muslimin wal muslimat. Amin. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Adapun qadar yang wajib fardu ain pada menuntut ilmu fiqh itu, maka iaitu sekira-kira menuntut ilmu yang diketahui dengannya itu akan fardu taharah dan fardu sembahyang dan puasa dan memberi zakat jika ia mempunyai nisab zakat, dan naik haji jika ia kuasa akan dia, dan demikian lagi mengetahui sekira-kira yang membatalkan sembahyang dan sekalian yang demikian itu. Adapun membanyakkan akan ilmu fiqh yang lebih daripada demikian itu, iaitu fardu kifayah jua. Jadi dituntut bagi orang yang salik itu pada membanyakkan ilmu fiqh yang fardu kifayah itu. Nah, baik. Kata radhiyallahu anhu, adapun qadar yang wajib fardu ain pada menuntut ilmu fiqh. Itu apa dia? Syekh di sini menerangkan kadar apa? Ilmu fiqh. Dan alhamdulillah pada minggu lepas kita bincang kadar fardu ain bagi ilmu apa Muhammad? Ilmu tauhid. Okay, baca sekali lagi Muhammad. Dia kata kadar yang wajib, dia kata adapun qadar yang wajib fardu ain pada menuntut ilmu fiqh itu, maka iaitu sekira-kira menuntut ilmu yang diketahui dengannya itu akan fardu taharah. Yang pertama adalah apa? Suci. Bersuci ni benda yang mestilah. Setiap kali nak apa? Sembahyang kena apa? Bersuci. Jadi kita panggil apa? Taharah ni sebagai wasilah bagi ibadat. Wasilah bagi apa? Ibadat. Boleh? Maka kata ulama, wasilah lil wasail hukmul maqasid. Lil wasaili hukmu apa? Al maqasid. Kalaulah solat itu wajib, boleh? Dan nak solat mesti apa? Bersuci, maka hukum bersuci juga wajib. Kenapa? Kerana bagi wasilah itu hukum apa? Maqasid, hukum asal. Jadi solat itu maqasid. Bersuci itu apa? Wasilah. Maka apabila solat itu maqasid adalah wajib, wasilah bagi solat juga perlu apa? Wajib. Faham taharah ni merangkumi apa? Segala jenis taharah lah. Sama ada taharah daripada hadas, seperti wuduk dan mandi wajib, ataupun taharah daripada najis. Daripada apa? Najis. Boleh terus? Dan fardu sembahyang. Fardu sembahyang ni apa? 5 waktu tu lah. Terus? Dan puasa bulan Ramadan. Terus? Dan memberi zakat jika ia mempunyai nisab zakat. Dia kata apa ni? Memberi zakat jika ia mempunyai nisab apa? Nisab zakat. Disebut di situ mempunyai nisab zakat ini, kerana tak semua orang mempunyai nisab zakat. Maka nisab zakat itu alamat kaya. Alamat apa? Alamat kaya. Jadi nisab zakat sekarang berapa? Zakat harta apa, Haji Izhan apa? Tak tahu. Tapi kalau yang mengaji fiqh biasa tu 20 dinar. 20 apa? Dinar. Kalau kita ada harta setara dengan apa? 20 dinar, maka apa? Jika kita memiliki nisab. Maka ditambah pula. Saat pada nisab itu haul, cukup apa? Tahun tarikh apa? Hijri. Terus sambung. Dan naik haji jika ia kuasa akan dia. Dan naik haji jika ia apa? Kuasa, dia mampu. Terus? Dan demikian lagi, mengetahui sekira-kira yang membatalkan sembahyang dan sekalian yang demikian itu. Ini pun kita kata mengetahui membatalkan sembahyang dan demikian itu, iaitu semua amalan-amalan yang disebutkan tadi, membatalkan puasa, membatalkan zakat, membatalkan haji. Maka kalau tak diketahui membatalkan amalan itu, maka takut kita jatuh kepada melakukan perkara yang membatalkan. Boleh terus? Adapun membanyakkan akan bicara ilmu fiqh yang lebih daripada demikian itu, iaitu fardu kifayah juga. Baik, di sini kata Syekh, adapun bicara ilmu fiqh yang lebih daripada itu. Lebih daripada itu bukan maksud lebih daripada solat, lebih daripada apa, zakat, lebih daripada itu tak.
Tetapi yang dimaksudkan dengan apa? Ilmu fiqh lebih daripada itu adalah lebih daripada kadar yang wajib ke atas kita. Secara umum yang wajib ke atas kita ni adalah apa yang kita sedar tempuhi. Maka ulama sebut apabila kita ni mesti confirm tempuh apa? Tempuh apa? Tempuh apa waktu zuhur sat lagi, memang kena mengaji bab apa? Solat. Bila kita bakal tempuh contohnya apa? Bulan Ramadan nanti, maknanya kita wajib mengaji bab apa? Bab apa? Puasa. Bila kita duit kita dah sampai, nak cukup nak berhaul nanti, maka kita wajib ngaji pasal apa? Zakat. Bila kita dah cukup duit apa semua, nak pergi apa? Tabung haji pun panggil kita, kan? Maka wajib ngaji pasal apa? Pasal haji. Ditambah pula pasal urusan kahwin. Dan bila kita tempuh nak jadi apa? Sebagai seorang suami, seorang isteri, wajib tahu hukum apa? Hakam perkahwinan sebab sikit. Boleh faham? Kalau kita nak berniaga, kita jangan berniaga. Kena tahu apa hukum apa? Berniaga. Boleh faham? So sikit-sikit bukan benda yang detail-detail. Permasalahan yang apa? Cukup tahu apa? Rukun-rukun. Cukup tahu perkara yang membatalkan apa? Urusan berniaga. Riba tahu sikit supaya kita tak jatuh pada perusahaan riba. Boleh faham? Jadi itu dipanggil apa? Kadar apa? Fardu ain. Bukan maksudnya kata Syekh, apa ni? Tak wajib lah banyak ngaji pasal apa? Nikah. Tak wajib. Kalau kita nak tempuh pernikahan, boleh? Tambah-tambah kalau bini ramai kan? Nikah bini dua. Dia wajib tahu tentang hak bini tu. Wajib tahu tentang qasamah. Qasamah penggiliran dia kena tahu. Faham Ini buat tak tahu ada. Nikah nak bini ramai. Boleh faham? Tapi apa? Tak mau ngaji tentang isu penggiliran. Maka dia berdosa dia. Boleh? Terus sambung. Iaitu fardhu kifayah jua. Tiada dituntut bagi orang yang salik itu pada membanyakkan ilmu fiqh yang fardhu kifayah itu. Terus sambung. Dan kerana inilah kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam Bidayatul Hidayah pada bicara orang yang mengajar ilmu dan orang yang belajar akan dia dengan katanya wasaddal muta'allimi wasaddal muta'allimi Sudda tu maknanya apa? Tahanlah. Al-muta'allima murid an yashtaghila bi fardil kifayah qabla al-faraghi mina fardil aini. Maksud dia apa macam? Artinya, seyogianya bagi orang yang mengajar ilmu itu bahawa menegahkan ia nampak sudda menegahkan. Bahawa menegahkan ia akan orang yang belajar ilmu itu daripada masyrul dengan belajar ilmu yang fardu kifayah dahulu daripada selesai ia daripada menuntut ilmu yang fardu ain. Yang tiga perkara itu iaitu ilmu tauhid dan ilmu syariat dan ilmu batin. Jadi maknanya kena keutamaan pada ilmu fardu apa? Fardu ain terlebih dahulu. Terus adapun qada yang wajib fardu ain menuntut ilmu batin yakni ilmu tasawuf itu. Ini masuk ilmu tasawuf pula. Terus yakni ilmu tasawuf itu, maka iaitu sekira-kira menuntut ilmu tasawuf yang menyucikan hati daripada segala sifat yang kecelaan seperti ujub dan riya dan hasad dan takabbur dan barang sebagainya. Jadi sekurang-kurang kata Syekh di sini kadar mengetahui apa? Ilmu tasawuf adalah apa? Menyucikan hati daripada dosa hati. Dosa apa? Dosa hati. Apa dosa hati tu? Hasad, riya. Benda ni terlepas ke kita setiap orang? Tak. Semua akan apa? Ada. Sebab tu kita kena apa? Belajar macam mana nak tahu ini riya, macam mana nak tahu ini hasad, macam mana nak tahu ini ujub dan sebagainya. Maka kena apa? Belajar. Terus. Dan barang sebagainya daripada segala sifat kecelaan. Yang lagi akan datang bicaraan itu dalam kitab ini insya-Allah taala. Dalam bab apa? Muhlikat. Dalam bab apa? Al-Muhlikat. Kitab ni dia ada 4 bahagian. Pertama ibadat, kedua apa? Al-muamalat ataupun apa al-adat. Boleh? Itu adat ni berkahwin, berkawan semua. Boleh makan, minum halal haram. Nombor 4 ni baru dia cerita apa? Al-muhlikat. Nombor 3 muhlikat, nombor 4 munjiat. Ini dua bab yang terakhir ni dia panggil apa? Ajaibul qulub. Kitab cerita pasal apa? Keajaiban hati. Boleh? Hati kita ni pelik.
Nah. Baik. Tersambung. Dan demikian lagi, wajib fardu ain itu berperangai dengan segala sifat yang kepujian seperti zuhud dan wara' dan ikhlas dan tawadu' dan sabar dan syukur dan barang sebagainya. Seperti yang lagi akan datang bicaraan itu di dalam kitab ini pada bicara munjiat, insya-Allah ta'ala. Munjiat disebut. Ya. Dan memadailah fardu ain pada ilmu tasawuf itu mengetahui barang yang di dalam kitab ini dan barang yang di dalam Minhajul Abidin, seperti yang dikata oleh Al-Arif Billah Muhyin Nufus As-Sayyid Abdul Qadir Al-Idrus dalam kitabnya yang bernama Ad-Durus Samin fi Bayanil Muhim. Ad-Durus Samin fi Bayanil Muhim min Ilmiddin. Dengan katanya, teman-teman. ولتحصيل هذا القدر ولتحصيل هذا القدر يكفي العمل يكفي العمل بكتاب منهاج العابدين وتفصيل هذا العلم ليس فرض العين. Maksudnya? Artinya, hasilkan pada ilmu tasawuf yang fardu ain itu memadailah dengan mengamalkan yang di dalam kitab Minhajul Abidin bagi Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dan perceraiannya bicara ilmu yang lebih daripada yang tersebut di dalam kitab Minhajul Abidin, iaitu bukannya fardu ain, hanya sahaja fardu kifayah juga. Maksudnya kalau perincian detail lah dalam perbahasan tasawuf ini, istilah-istilah yang rumit-rumit itu kita sebut apa tadi? Tentang hati-hati kan, beza hati, roh dan juga sir. Sebab itu semua fardu kifayah. Terus sambung. Tetapi seyogianya bagi orang yang berkehendak kemenangan di dalam akhirat itu bahawa membanyakkan menuntut ilmu tasawuf yang fardu kifayah itu. Kena mengaji kan fardu kifayah. Terus sambung. Bersalahan fardu kifayah yang lain daripada ilmu tasawuf, maka iaitu tiada dituntut membanyakkan akan dia. Dia tak tuntut banyakkan. Pasal apa? Ilmu tasawuf ini dipanggil apa? Ilmu yang bermanfaat. Membawa keselamatan bagi apa? Dunia akhirat. Berbanding ilmu-ilmu lain ni, kebanyakan memperincikan bagi ilmu-ilmu tadi tu, dia dah makin jauh daripada apa? Kita kata manfaat dunia akhirat. Bahkan kalau diperincikan lagi, bawa kepada apa? Berbantah-bantah, jidal. Contohnya ilmu apa? Tauhid. Lah kali duk berbantah-bantah dengan apa? Orang-orang yang ahli bid'ah dan orang-orang kafir. Dia jadi hobi pula. Tak bantah-bantah dia tak boleh lena. Dia faham? Sedangkan benda-benda tu bukan apa? Tuntutan apa? Kehidupan. Terus sambung. Dan dari kerana inilah kata Ibnu Abbad radhiyallahu anhu di dalam syarah hikam dengan katanya. Syarah hikam yang terawal adalah Ibnu Abbad ni. Ibnu Abbad An-Nafzi Al-Andalusi, atau syarah hikam terbaik lah. Dia apa? Dia kata apa? Lepas tu dia kata dengan katanya wahazihi al-ulum allati yanbaghi lil insani an yastaghriqa fiha umrahu at-tawil. Sebab umrahu maf'ul daripada yastaghriqa. Umrahu tawilah lah sifat bagi apa? Umr. Wala yaqna'u minha bikathirin wala qalilin. Wa ma siwa hadhihi al-ulum siwa selepas siwa mudhaf ilaih. Siwa dengan ghair, jadi kita belajar dalam tashil tu. Jadi apa? Mudhafun ilaih. Boleh? Jadi kita panggil apa? Siwa hazihi al-ulum mudhaf, hazihi mudhaf ilaih. Al-ulumi badal bagi hazihi. Badal apa? Mudhaf ilaih majrur, dia pun majrur. Terus sambung. Wa ma siwa hadhihi al-ulum qad la yahtaju ilaiha wa rubbama adarru bi sahibihi. Ma adarra fi'il mudhari'. Wa rubbama adarra bi sahibihi mudawamatuhu fa'il bagi adarra. Mudawamatuhu 'alaiha. Artinya bermula segala ilmu ini, yakni tasawuf ini, iaitulah ilmu yang seyogianya bagi manusia itu bahawa
Mengaramkan. Mengaramkan. Karam. Mengaramkan. Karam apa karam? Selam sampai tenggelam. Mengkaramkan. Ia. Mengaramkan ia di dalam menuntut akan dia. Oleh umurnya yang lanjut itu. Yakni dihabiskannya umurnya itu di dalam menuntut ilmu tasawuf itu. Dan jangan memadai daripadanya dengan banyak. Dan jangan memadai dengan sedikit. Bermula ilmu yang lain daripada ilmu tasawuf ini. Terkadang tiada muhtaj kepadanya. Dan terkadang memberi mudarat ia dengan orang yang mengekali atas menuntut ilmu akan dia. Ilmu lain terkadang memperincikan benda tu memudaratkan. Terus sambung. Dan kerana inilah kata Syekh Husain bin Abdullah Bafadal dalam kitabnya yang bernama Usulul Fathiyah. Dengan katanya Fadunaka wattaghalghula fi ulumi hadhihi at-tawaif. Dunaka apa? Isim fi'il amar. Dunaka isim apa? Fi'il apa? Amar. Ni Muhammad lupa tu. Dan tafsir dia ada kan sebut dunaka kan. Apa lagi kita sebut ha kan, ha umu kan. Ha umu qra'u kitabiyah kan. Tu ke semua ni pakai fi'il apa? Isim fi'il apa nak dunaka khuz. Ambillah engkau. Wattaghalghul tu maksudnya apa kata Syekh? Tenggelam. Taghalghul ni tenggelam. Ya. Tadi saya katakanlah wattaghalghula fi ulumi hadhihi at-ta'ifati al-'arifah as-sufiyyati al-mashghulati billah iqra'an wa qira'atan wa tadrisan wa mutala'atan fi musannafatihim wa muzakaratan li'annaha tuhyi al-quluba wa tumitu an-nufusa wa tutli'u al-'uyuba allati hiya sababul hijabi wal bu'di 'anillahi wa ghairihima min sa'iril 'ulumi ghalibiha min sa'iril 'ulumi ghalibuha yuqassil qalba wa yuzayyinu al-'uyuba wa yahjubu 'anil ghuyubi wa yukhsha 'anil mushtaghilina biha min su'il khatimati listi'dhami nufusihim wal 'ujubi alladhi yukhalituhum illa an yushariku fi ittila'i 'ala 'ulumil qaumi. Amma ma'a ihmali 'ulumi hadhihi at-ta'ifati as-sufiyyah fas-salamatu 'azizatun. Artinya maka sayagiranya engkau ambil akan ilmu tasawuf dan membanyakkan masuk di dalam menuntut ilmu ta'ifati al-'arifati as-sufiyyati al-mashghulati billah, padahal mengajar akan dia dan membaca ta'ifah kelompok, al-'arifah yang mengenal, as-sufiyah lah, al-mashghulah billah yang menyibukkan diri dengan Allah. Itu maksud apa? Al-mashghulah billah. Baik, terus sambung. Dan membaca akan dia dan mendaras akan dia. Apa? Mendaras. Mendaras tu mengajar lah. Dan mengajar akan dia. Dan mutali'. Dan mutali'. Mutali' tu maknanya menelaah, membaca-baca. Dan mutali' akan dia. Dan muzakarah di dalam kitab yang dikarang oleh mereka itu kerana bahawasanya yang demikian itu menghidupkan hati. Nampak tu. Bila banyak baca kita ahli tasawuf, menghidupkan hati kita. Menghidupkan hati kita pasal apa? Bila banyak baca kisah mereka, makin seronok, makin rasa nak beramal. Betul? Makin ingat pasal apa? Pasal Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu maknanya menghidupkan hati. Terus? Dan mematikan nafsu. Dan melihatkan ia
aib dirinya yang iaitu sebab jadi dinding dan jauh daripada Allah Ta'ala. Bermula ilmu yang lain daripada ilmu tasawuf itu, iaitu ghalib mengeraskan akan hati dan menambahi akan aib dan menandingi ia daripada yang ghaib-ghaib dan ditakuti atas orang yang masyghul dengannya itu mati di dalam kejahatan, di dalam maksiat, kerana ghalib bagi orang yang masyghul dengan demikian itu jadi membesarkan ia akan dirinya, akan diri mereka itu. Sebab apa? Makin mengaji kan makin tahu. Jadi bila makin tahu kita merasa macam saya alim. Betul tak kan? Nak memperlekehkan orang. Betul? Terus? Dan kerana rujuk mereka itu yang mencampuri akan amal mereka itu. Melainkan jikalau menyekutui mereka itu di dalam muttali' akan kitab Ahlus Sufi, maka iaitu terkadang ini dilakukan oleh kebanyakan madrasah Yaman. Madrasah Yaman dia pun mengaji fiqh banyak kan. Tapi dalam masa yang sama dia pun mengaji kita tasawuf. Supaya apa? Supaya memperingat apa ilmu yang kita tahu daripada ilmu fiqh, perincian-perincian yang halus-halus tu jangan menyebabkan kita bongkak dan bangga diri. Boleh? Maka iaitu kata Syekh. Maka iaitu terkadang terpelihara daripada yang demikian itu. Terkadang terpelihara daripada demikian itu. Jadi kalau kita gabungkan ilmu-ilmu lain dengan apa? Baca tasawuf, kita terpelihara lah daripada benda-benda tu. Kalau geng Kurdi, mereka pakar dalam ilmu apa? Akidah. Guru Ustaz Syekh Abdullah Irbil daripada Iraq. Geng Kurdi lah. Kurdistan. Boleh? Ilmu kalam dia pun hebat lagi daripada Syekh Said Qudah pun semua hebat lagi dia. Kan? Cuma dia pun tak menonjol-nonjol kan. Pasal apa? Dia pun masuk juga ilmu apa? Tasawuf dalam pondok dia pun. Boleh? Terus sambung. Adapun serta meninggalkan akan ilmu Ahlul Ta'ifatus Sufiyati ini, maka sejahteranya itu sangat aziz, yakni sangat sedikit. Sejahtera daripada penyakit hati kalau kita tinggalkan apa? Ilmu ni amat sedikit. Boleh? Minta maaf Ustaz katakan macam yang berlaku kan. Dalam dunia perubatan, betul. Dalam dunia perubatan. Member-member Ustaz ramailah. Geng-geng medik dulu di Mesir dulu. Ramai orang banyak balik sini tak jadi doktor. Kan? Pasal apa? Bully teruk pun. Caci maki teruk. Dekat hospital kerajaan ni. Ketika jadi housemanship kan. Jadi doktor pelatih. Maki hamun apa semua. Daripada level-level pakar pun maki hamun. Ni patut depa ni doktor pelatih. Doktor pelatih ni bimbinglah, ajaklah, apa susah sangat. Ni dia pun tak tahu maki hamun. Faham? Tu benda jadi kebiasaan. Pasal tu kita kata sebenarnya bahawasanya ilmu ni lah kali kalau tak ada takwa, tak ada tasawuf, jadi rosak. Nampak? Tapi orang tengah tak nampak lah benda tu. Apa tasawuf ni pening kepala lah. Banyak sembang-sembang, banyak sangat. Habis duit beli kitab-kitab tasawuf. Kan? Habis duit buat hantar kursus-kursus. Setengah orang tak nampak macam tu. Padahal benda tu satu keperluan lahir modal insan yang baik. Lah ni demokrasi doktor. Kan 5,000 yang kekosongan ni ada. 500 yang main daftar. 4,500 tak main. Ni mana? Tak mau jadi doktor. Boleh tak? Lepas ni mampu orang yang dekat klinik tu. Kan? Orang yang dekat hospital tu. Asal kena jaga asal 50 orang jaga 100 pesakit contohlah. Sekarang ni 3 orang jaga 100 pesakit. Mampu. Faham tu kita kata kena sebenarnya kurikulum tasawuf ni kena jadi macam wajib lah. Di kuliah-kuliah medik ke apa kena masuk juga tasawuf. Faham lah? Supaya tak tahuan dia ni, tak tahuan kita tu. Boleh? Tapi masalah kita stern mengaji tasawuf pun bukan dia yang mengajar tasawuf bukan ahli dia pun. Itu pun masalah juga. Boleh? Dia kena mempergiatlah ilmu tasawuf ni dalam masyarakat supaya supaya jadi masyarakat kita ni
orang lah. Tak jadi benda yang mengarut. Boleh? Macam di universiti dulu, Universiti Kahirah Mesir, ada subjek tasawuf dalam universiti, ada. Tapi waktu tu pensyarah tu dia kata yang ajar kami dulu, dia bukan mengajar di luar, dia mengajar dalam universiti, dia kata cerita detail semua. Tapi dia kata ni, waktu tu dia di Sokok, duduk dengan perempuan apa semua. Ni pensyarah tasawuf ni. Lepas tu so, doktor bukan mengajar tasawuf lah. Ngajar je, bukan mengamalkan tasawuf. Betul dia. Tapi dia tahu tasawuf dia benar. Apa dia punya CJ tasawuf dia Eropah. Dia ngaji di Sorbonne. Dulu dapat dia punya certificate PhD dalam ilmu kesufian. Dia faham? Itu min ajaib lah kan. Orang perempuan ikut skor semua kan. Tapi kalau ni perbincangan ilmu tasawuf ni, wahdatul wujud apa semua, memang pakar lah. Dia faham? Tapi tu beza. Dia panggil jalan akademik dengan jalan masyikhah ni. Ngaji talaki dengan tutup syekh semua. Dia pun memang mengamalkan orang pesanat dia pun ni. Ngaji tasawuf pun orang orientalis. Memang jam kan. Faham Terus sambung. Okey, sikit kita habiskan bab. Dan minggu depan kita nak masuk babul i'tiqad. Terus sambung. Ya. Dan dari kerana inilah berkata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala di dalam Ihya Ulumuddin. Ia naqal daripada setengah ulama yang arifin dengan katanya, man lam yakun lahu nasibun min ilmil fawmi. Min ilmil fawmi yakhafu alaihi sawa'ul khatimah. Bukan sawa, su'ul khatimah. Yukhafu alaihi su'ul khatimah. Wa adna nasibun. Wa adna nasibin minhu. Adna ni aqal. Ya, sekurang-kurang. Nasib dia bahagian. At-tasdiqu wa taslimu li ahlihi. Artinya barang siapa tiada ada baginya bahagian daripada mengetahui ilmu al-faw, ahli tasawuf, itu nescaya ditakuti atasnya mati di dalam kejahatan. Mati dalam kejahatan. Dan di dalam maksiat. Dan sekurang-kurang bahagian daripadanya itu membenarkan akan ilmu kaum ahli tasawuf itu dan mentaslimkan bagi ahlinya. Ni sekurang-kurang adab kita dengan ahli sufi. Maksudnya apa? Kita menyerahkan ilmu itu kepada mereka. Apa makna menyerahkan itu? Membenarkan ilmu itulah. Ilmu tentang manhaj kesufian. Jangan dipanggil Wahabi. Wahabi itu dia kata tasawuf ni ai acak. Gila cakap itu. Itu memang kita takut dia mati su'ul khatimah. Boleh? Terus sambung. Dan kata penghulu ahli sufi iaitu Junaid Al-Baghdadi rahimahullah, at-tasdiqu bi'ilmina. At-tasdiqu bi'ilmina. Hadza wilayatun sughra. Bi'ilmina hadza wilayatun sughra. Terus maksudnya? Artinya, bermula orang yang membenarkan dengan ilmu kami, ilmu tasawuf ini, iaitu wali Allah yang kecil. Wali Allah yang kecil. Ya, sekurang-kurang kita membenarkan kalam-kalam ahli sufi ini, maka itu insya-Allah satu bentuk kewalian yang kecil. Maknanya Allah bagi inayah kat kita. Yang paling teruk adalah kita memusuhi. Itu memang macam pasal ahli sufi ni natang. Itu jangan. Allah Taala sebut Nabi SAW sebut man adali waliyan. Siapa yang memusuhi wali-wali aku, a'lantul harba alaihi, aku i'lankan perang kepada jangan cerita pasal. Boleh nah? Ni depa ni cerita pasal dengan ahli sufi. Boleh? Baik, terus sambung. Kata Abi Yazid Al-Bustami rahimahullahu taala, idza ra'aita ahadan yuhsinu dhanna bi kalami
بكلام أهل هذا الطريق فقال له فقل له فقل له فقل له فقل itu apa فقل له يدعو لك فإنه مجاب الدعوة فإنه مجاب الدعوة terus artinya apabila engkau lihat akan seorang yang baik sangkanya dengan perkataan kaum ahli tariqah ini yakni tariqah ahli sufi ini maka kata olehmu baginya bahawa mendoakan ia bagimu kerana bahawasanya adalah ia itu mustajab doanya pasal sebab dia wali. Pasal dia wali. Jadi kalau nampak orang tu baik sangka dengan ahlillah, para awliya, kita doa kat dia. Pasal dia tu wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jaga-jaga jangan kita musuhi wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kalau kita mengaji ilmu tasawuf lebih sikit, ada benda tak faham, serahlah. Maksudnya mungkin ada makna yang diketahui oleh tuan guru. Macam kami mengaji hikam pun sama kan. Jangan hikam tu ni nampak Allah dalam alam sebelum alam. Maksudnya kan ni apa tuan guru ni sebelum alam. Dia faham? Dia kata kalau tak boleh nak faham, mungkin tuan guru ada makna yang betul. Gitu. Baik sangka. Jangan ni apa ni cakap ke benda tak dia bercelah syariat. Dia sesat. Itu cari pasal lah. Faham ya? Dia cari pasal. Boleh? Terus sambung. Dan kata Rumi rahimahullah ta'ala. Ruwain kot ni. Ruwain. Yang tu ceritakan baru Rawaw Yamim Rumi ke Ruwain? Dan kata Ruwain, ada siapa ceritakan baru? Cik Zhan tu dah. Ada cerita? Ruwain ke Rumi? Rawaw Yamim kan? Ruwain. Dan kata Ruwain rahimahullah ta'ala, man amana bi kalamina hadha walau min wara'i sab'ina hijaban fahuwa min ahlihi. Walau min wara'i sab'ina hijaban fahuwa min ahlihi. Artinya barang siapa percaya dengan perkataan kami ini, yakni ahli sufi ini, dan jikalau daripada belakang 70 dinding sekalipun, maka iaitu daripada ahlinya, yakni adalah orang yang percaya akan perkataan ahli sufi itu dan menjalani ia akan dia, dan jikalau belum sampai merasa akan mafhum akan perkataan ahli sufi itu sekalipun, maka adalah iaitu dibilangkan daripada ahli sufi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kalau kita tak baik dengan ahli sufi pun dipanggil kita ni ahli sufi, insya-Allah. Terus sambung. Wabillahi taufiq wal hidayah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. القسم الأول في بيان أصول الدين وهو الاعتقادات وفي بيان الطاعة وفيه 10 أبواب. Bermula bahagian yang pertama itu pada menyatakan ilmu usuluddin, iaitu ilmu i'tiqad ahlus sunnah wal jamaah dan i'tiqad al-asy'ariyah wa sufiyah, dan pada menyatakan segala taat yang zahir dan dalamnya itu 10 bab. Asy'ari dan sufi ini sebenarnya dah kita bagi dah disekalikan dah. Terutamanya pada zaman Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu. Hatta pada selepas daripada itu, pada kemunculan Sidi Muhyiddin bin Arabi, walaupun ada orang kata ni Ibn Arabi ni buat main hak tak betul ni, ada. Sebab benda tu dah dijawab oleh tokoh-tokoh besar Syairah. Siapa dia? Al-Imam Al-Fanari, Al-Imam Al-Jari. Semua ni tokoh-tokoh Syairah kibar. Dia faham? Jadi jangan kita duduk pandai-pandai pula kata tak kena. Hang ngaji pun sebab 20 tahun ni. Tiba-tiba nak kata tak kena. Faham Depa ni dah kita bagi bongkar habis dah hak yang benda-benda dalam Asy'ariyah tu. Dan depa lihat tidak ada percanggahan. Jadi baik percaya kalam aimah tu lah lagi daripada kalam orang yang baru, budak-budak baru belajar. Al-babul awal fi al-i'tiqadat wallahu ta'ala alam. Kita berhenti di sini, kita berhenti awal siang ini. Mak Ustaz Mai, jadi kena inilah khidmat dia sikit, insya-Allah. Kita sambung pada minggu hadapan. Muhammad pun nak beli barang kan? Muhammad dengan Arif
Jom kita ikut Ustaz juga. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu bis-salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin.